untuk maklumat YBSco, kejadian tumpahan simen di permukaan jalan yang berlaku di Senai hanya di Jalan Silong saja, terdapat 3 kawasan hotspot, iaitu di persimpangan lampu isyarat Senai Airport City, persimpangan Taman Desa Idaman dan juga satu di depan kilang SWM. Tiga tempat lokasi hotspot ini sentiasa berlaku tumpahan simen secara berulang. Ambil satu contoh yang baru-baru ini, konsesi telah melaksanakan kerja-kerja membaik pulih jalan di persimpangan Senai Airport City. Mengambil masa selama 2 bulan, dan dalam 2 bulan ini semua pengguna jalan sabar untuk menunggu kerja ini disiapkan. Tapi setelah kerja ini disiapkan, dan dalam 1 bulan saja berlaku 3 kali tumpahan simen di kawasan tersebut. Jadi soalan tambahan saya, memandangkan yang tumpahan simen ini tak ada mengesahkan tempat hotspot, adakah kerajaan akan mempertimbangkan cadangan untuk memasang CCTV di persimpangan tersebut supaya lebih mudah dapat bukti untuk membuat penguatkuasaan? Sekian, terima kasih.